Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan pada petang ini kerana bersama-sama saya. Tahu tak sebab apa? Tahu tak? Sebab tuan-tuan akan beriadah sambil menderma. Jadi dalam program kita, program charity run, anjuran Aura Rezeki. Wah. Okay. So untuk program ni, kita bukan hanya sekadar berprogram semata-mata, tapi kita juga boleh menyumbang sambil berlari. Sambil beramal. Untuk program ni nanti, kita akan bekalkan kepada tuan-tuan, puan-puan selai baju. Dah bayar belum? Belum bayar lagi. Nanti masa lain kawan QR transfer. Jangan lupa tau. Pasal tu antara amal jariah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita juga akan sediakan medal. Medal, sijil atas nama tuan-tuan. Sijil ni tuan-tuan boleh bawa pergi mana-mana je sampai keluar negara. Sijil ni kiraf dan program kita ni. Bawa je. Siapa lepas lulus dapat sijil boleh pergi join program antarabangsa. Okey. So kita sediakan juga sarapan pagi sebab kita tahu masing-masing daripada rumah agak sibuk nak beli sarapan dan sebagainya. Jadi kita sediakan 2 kali sarapan. Sarapan pagi pukul 7 makan ringan lah mengikut kesihatan punya panduan. Makan kuih je dengan air TO. So pukul 10 baru makan berat selepas habis berlari. Kita akan bekalkan bihun goreng dan selemak dan sebagainya. Boleh Boleh. Okay. Kalau rasa macam tak cukup sarapan tu boleh tambah beli kemudian nanti. Kita akan sediakan juga gara-gara untuk jualan. Okey, seterusnya cabutan bertuah. Saya tahu ini yang paling suka sekali, paling dinanti-nantikan. Apa harapan tuan-tuan dan cabutan bertuah ni? Lagi? Okey, sebenarnya saya akan bagi cabutan bertuah ni ikut apa yang tuan-tuan dan puan-puan request. Boleh. Jadi tak boleh rugilah Okey. Baik, seterusnya bila kita ikut dalam program ni, kita akan beriadah, bukan beriadah semata-mata, tapi juga kita akan berukhuwah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang jauh tu kita dekatkan, yang dekat tu kita boleh rapatkan, yang rapat tu kita boleh mesrakan. Dan kalau yang belum bertemu jodoh, ambil peluang ni. Manalah tahu jodoh tu sampai. Cuba angkat siapa nak jadi jodoh. Ramai yang belakang Okay. Baik, seterusnya yang paling penting dalam program ni ialah apa agak-agak? Siapa dapat jawab, siapa bagi satu hati. Apa agak-agak yang paling penting sekali? Sebab masing-masing dengan saya bercakap dia tak baca sini. Kesihatan. Kita buat program sukan untuk keluar peluh, untuk sihat. Jadi jangan lupa bersenam. Baik, seterusnya sosioekonomi. Kenapa kita libatkan sosioekonomi? Sebab baru-baru berlaku kes kebakaran. Jadi hasil kutipan ini, saya harap tuan-tuan puan-puan halalkan untuk kita sumbangkan kepada mangsa kebakaran ini. Boleh? Jadi mungkin kita akan buat lagi untuk program yang akan datang. Baik, seterusnya dalam program ini juga kita ada sediakan sukan relawan. So kalau tengah-tengah berlari tiba-tiba semput, order je, saya nak kerusi roda, kita akan bagi. Tapi tak ada orang tolak sebab kita bagi automatik je. Boleh tekan je sendiri. Okay? Seterusnya keselamatan kita akan sediakan juga rela, PDRM, bomba pun kita akan sediakan juga. Sebab sekarang musim panas, kita takut, kita bimbang. Tengah-tengah ada yang berlari, manalah tahu yang ada langgar faktor dan penganjur, hisap rokok, buang dekat rumput yang kering. Jadi kalau ada kebakaran kecil, kita akan cepat padamkan. Okey, seterusnya kecemasan, jangan bimbang. Kalau macam tercungak sikit-sikit tu, kita akan buat apa? CPR. CPR. Cungaknya sikit tapi CPR. So saya akan masukkan abang ni juga dalam kita sekarang lawan tu lah untuk CPR. So seterusnya ialah khidmat masyarakat juga. Sebab dalam kita nak mengejar kebendaan, keduniaan, kita tak boleh lupakan sifat-sifat
kemanusiaan ataupun khidmat masyarakat tadi. So mana pun kita pergi, kita kena pegang benda ni. Boleh? Boleh. Kemudian tindakan kita daripada program ini, kita dah rancang 6 bulan yang lalu dan kita dah buat promosi 3 bulan sebelum, termasuk pengiklanan melalui media-media sosial, saluran-saluran yang ada, termasuk TV3, Betarian, Tusan semua kita masukkan sebab kita nak satu penyertaan yang menggalakkan daripada masyarakat. Dan yurannya sangat rendah. Agak-agak berapa? RM50 sahaja yang ditulis di sini. Di sini. Tapi kita sedang usahakan untuk dapatkan sponsor. Jadi mungkin dapat diskaun lagi. Mungkin RM30 dibayar. Kalau tak masuk sangat rugi. Jadi itu sahajalah. Kalau kita tengok kat sini ada, kita telus, satu lagi kita telus tata kelola kita. Kita amalkan tata kelola yang sangat baiklah. 40% dari kutipan ini untuk charity. Charity tu apa? Sumbangan. 60% daripadanya entry fee. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Cepat-cepat temui PIC kita, WhatsApp mereka dan sahkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Boleh. Sukarela ke terpaksa ni? Sukarela. Kita jumpa dalam program ini.